Paling sedih, ratusan ribu rakyat Timur Leste pada masa tu terkorban akibat penaklukan dari tentera Indonesia. Bila kita tengok Perdana Menteri Timor Leste ni menangis setelah Timor Leste ni jadi ahli ASEAN secara rasmi baru-baru ni, tentu ada kisah yang perit tapi manis di sebaliknya. Jadi hari ni saya nak kongsikan pada korang secara ringkas kisah sejarah Timor Leste dari zaman penjajahan Portugis sehinggalah Timor Leste ni menjadi sebuah negara yang merdeka. Kisah Timor Leste ni bermula pada abad ke-16 bila kuasa kolonial Eropah seperti Portugal mula meneroka kawasan Nusantara. Bukan Timor Leste je sebenarnya, tapi pada masa tu tanah Melayu pun turut dijajah oleh mereka. Pada masa tu nama asal Timor Leste adalah Timor Timur yang menjadi sebahagian daripada jajahan Portugis. Mereka ni datang bukan semata-mata untuk menjajah, tapi untuk menguasai perdagangan hasil bumi seperti kayu cendana yang sangat bernilai pada masa tu. Selama lebih 400 tahun Portugis mengawal Timor Timur ni, apa yang mereka buat? Mereka perintah negara tu, mereka tentukan sistem sosial dan mereka sebarkan agama Kristian di situ. Tapi sepanjang tempoh tu juga penduduk Timor Timur ni sebenarnya tak pernah benar-benar bebas. Semasa Perang Dunia Kedua, semuanya berubah. Pada tahun 1942, Jepun telah menyerang Timor Timur ni dan menaklukinya. Pada masa tu, kawasan ni dah jadi medan perang antara Jepun, tentera Australia dan sekutu lain. Pada masa tu, ramai rakyat Timur terkorban akibat perang bukan saja oleh peluru, tapi juga kelaparan dan wabak penyakit. Tapi lepas Jepun kalah dalam perang, Portugis kembali semula memerintah Timor Timur ni. Pada pertengahan 1970, Portugal ni mengalami perubahan besar yang mana berlakunya revolusi bunga pada tahun 1974. Kalau korang nak tahu apa tu revolusi bunga, revolusi bunga tu adalah satu peristiwa yang menggulingkan diktator di Portugal dan revolusi ni membuka peluang untuk rakyat Timor Timur menuntut kemerdekaan. Dipanggil revolusi bunga sebab rakyat dan tentera meletakkan sejenis bunga dinamakan carnation pada muncung senjata mereka sebagai simbol keamanan dan penolakan kekerasan. Kemudian lepas tu di Timor Timur ni muncullah pelbagai parti politik termasuk Fretilin, iaitu sebuah gerakan yang memperjuangkan kemerdekaan Timor Leste. Jadi dipendekkan cerita, negara mereka pun diisytiharkan kemerdekaan yang pertama pada 28 November 1975. Tapi kegembiraan tu tak bertahan lama. Tak lama lepas kemerdekaan diisytiharkan, Indonesia pula menyerang Timor Timur atas alasan ingin menghalang pengaruh komunis dan menjaga kestabilan serantau. Akibat dari serangan Indonesia ni tadi, pada tahun 1976, Timor Timur ni diisytiharkan sebagai salah satu wilayah Indonesia. Tapi tu bukan keputusan rakyat, tapi tu keputusan paksa. Sejak dari itu berlakulah penentangan hebat oleh rakyat Timur, terutama gerakan gerila Fretilin. Diringkaskan cerita, lepas Presiden Suharto jatuh pada tahun 1998, Indonesia mula membuka ruang kepada perubahan dan pada tahun 1999, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB mengadakan referendum rasmi dan majoriti rakyat Timor Timur memilih untuk merdeka. Tapi lepas keputusan diumumkan, berlaku kekacauan besar di mana pasukan militer pro-Indonesia ni memulakan dengan membakar rumah dan membunuh orang awam. Jadi PBB terpaksa pun campur tangan dan menubuhkan pentadbiran sementara sehingga Timor Leste ni mencapai kemerdekaan penuh. Akhirnya pada 20 Mei 2002, Timor Leste secara rasmi diisytiharkan sebagai negara merdeka. Dan Zanana Gusmao, iaitu seorang bekas gerila dan pejuang kemerdekaan, dilantik sebagai presiden pertama negara tu. Sebab tu kalau kita tengok kenapa Zanana Gusmao ni menangis pada Summit Asia tempoh hari, sebenarnya ada kisah perik di sebalik tu. Sebab tu kita kena tahu juga sejarah luar ni supaya kita boleh ambil pengajaran apa yang dah berlaku. Hari ini pun Timor Leste telah diiktiraf di seluruh dunia. Negara ni telah menyertai PBB dan menjadi ahli ASEAN walaupun masih sedang memperkukuhkan kedudukan sosial dan ekonominya. Sejarah Timor Leste ni adalah kisah tentang perjuangan, semangat dan keberanian. Walaupun negara mereka kecil, semangat rakyatnya besar. Mereka berjuang berpuluh tahun untuk mendapatkan hak untuk menentukan masa depan sendiri. Jadi, ini bukan sekadar cerita sebuah negara kecil yang ingin merdeka, tapi satu pengajaran tentang ketabahan manusia. Harap perkongsian ini beri kita sedikit inspirasi walau sesusah mana pun perjalanan, selagi ada semangat dan harapan, kebebasan tu akan tiba.